Lubuk bontar tu tampik limau lama nak. Iyo, bontar ni nak. Bisa apa janji? You sineting. Ai. Jangan kekira ibu di rumah dah kau. Enggak, sana mau Sineting. Tu ada. Wah, begini. Ya, nak pergi limau lah tu. Balik mau malah kau orang bawa. Kau tu orang mati ke mah? Kau kuburan berziarah. Injak ada nyoba bawa. Kau nak imawa lah. Ayar mati. Mati yang. Lah limau kau kau. Ndak ikut ke mati lah. Sengaja aku memperhatikan ating. Pak, kalau pergi marah nanti, jangan pak kumah je pergi buat cewek tu nak pergi kumah ti pak dia tau. Itu banyak menurut orang. Pergi ke berlima, pada memang kau tiba lah. Mayat tadi mengkurang hari kau. Kama. Waalaikumsalam. Pada lah lecet kama. Oh macet. Ha? Macet. Macet. Ya. Oi. Urang kapuato ko yung macet. Ya. Kamu limau su. Dia rencana kan buat bontar, apa janji dia jual anak dia. Lubuk bontar tu tampik limau lama nak. Iyo, buat bontar ni nak. Bisa apa janji? You sineting. Ai. Jangan kekira ibu di rumah dah kau. Enggak, sana mau Sineting. Den, teka. Iya. Iya. Gagah dia. Nio aja bang. 50 ribu namun lu tatur melo. Oh itu. Oh bituan. Allah. Anak dek awak lagi kau nak namu lah. Hari awak dah bangun. Jalan-jalan. Ayo di bituan lah. Tu yo tu tahun tua harus main tu harus. Menambah spirit Ya. Lesa se. Bituan lai. namu je. Nak mula dah. Nak ambil dia kan dulu je. Ini dah dia. Dan jaga pai balik mau lu. Ya. Itu tradisi awak. Itu tak bisa dilupakan je. Nggak bisa lupa. Malamang, malimang ko tayo dulu. Ya, ya. Lima dulu ni marun. Lima kunci, lima lunggo, namun lu tatur melo. Pakai Indah bunga-bunga. untuk balik mau kau pakai limau awak. Iyo dibusuk kepala kan dari awal berkaki. Ni dong. Ay, sengaja aku Assalamualaikum. balimang Tu hari bulan puasa, besok hari kerana Allah dia datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Lima lah. Dia tadi yang ni buat. Ya maaf. Pai balik mau. Jadi boleh. Pi kumpus kau. Apa hidup kau? Lawan janji tu Kalau Lalu mai janji yo. Okey ya, saya bawa lainnya. Inyo lu dulu membawa kau. Kue. Oh, di kau. Ya. Kalau Baru ada barang Dia baru saya cek. Kemarin rencana awak. tunyo lagi nyok kau. Kamu awak kau esok. Dia rencana dia yo sini. Kalau buat kontak. Bentar macam. Bunta preman. Oh, preman. Dia raming. Iya. Dua apa? Doktor lah bukan dia dalam kaki. Tu dia tur siasat dari kini dah. Dia besok ragu dan nyo nelpon lo tadi. Mesti bawa cewek lah. Mana? Ndak tahu nya tu apa tu. Perucing ke Subang. Oh, bawa padusi. Kau perucing ke Subang. Abang bawa cewek. Apa? Abang bawa cewek. Iya. Hai. Dan ada Bapak kata. Lena bawa acep. tahu aku lah. Nyo. Memang lima mau cewek dia lo ya. Memang itu tradisi orang dulu. Ya, ya. Tradisi. Muda-muda dulu kayak Bantu bantu ya. Assalamualaikum. Ai, Kau lagi dua dalam bayang jadi terima cari apa? Ya tapi si kau kumpu ah. betika. Ni kecil udah aku dah sikor aja. Dia pajak jalan kaya indah mah. Dia lapu ada mah. muda nak Muda aja. Muda ya. Tu ada yang bawa juga kan. Jadi limau dan bau tu bala apa bala limau. Oh. Waktu beli mau ya. Ya. Kau limau. Ya. Bawa apa beli limau itu. Ya limau tu bau limau. Banyak nak boleh limau dah boleh limau lo. boleh mau lah. Jadi kau lah. Dah. Cek boy kau lah. Iya. Ambai boy kau lah. Iya. Hormat kan? Berarti salapan nak perlu limau, enggak boleh mau. Iya. Tak apa banyak. Ya.
amai berapa banyak? Banyak lo mbok apa cek ah. Iko mal. Wah, apa? Limau pilih limau tu limau sah. Tuk limau kan. Iko malu tak boleh. Ikut nak untuk balimau. Kau ada? Kau ni ke? Ya, pilih limau lah tu. Balimau malah kau orang bawa. Kau tu orang mati kau mah. Kau kuburan berziarah. Kau apa? Kemiak. Kau imau ah. Biar tu kau cek dah. Cek. Ikut kau ah. Orang latan dia tiap kastu kau orang cerean. Injak. Kau ada je bawa. Kau nak imau ah. Air mati mah. Mati ya. Lah limau kau ba. Ndak ikut kau mati lah. Macam kau limau kau. Kau bunga rampai kau mah. Ikut untuk desaran nanti kuburan kau mah. Atau untuk anormai kau mati empat ah. Ah. Untuk urat jenazah ai mawah. Ndak ikut dia bawa dah. Aku dicari dia di kuburan. Dibaca Allahumma salli ala Muhammad. Ndak tu balik limau kau kata. Beli mau Tidak. kuah. Dia mau kuah. Balimau kau cukup-cukup. Coba. Cukup ke sadoi dalam mak. Ndak ikut kau tu orang mati. Bila rencana kau mati? Rencana lu dia tu bah kau cek terbalik cek dah. Ada balik mak kau cek. Dah itu doh. Simpan kau dalam kulkas. Ya. Bila rencana mati nanti keluar. Nak kari cek. Malu karya dalam kulkas. Pakai Ada kau. dah makum ah. Pakai kau. Betul tu siap kau. Yang tu adang balik mah. Kadang. You siap nak mati lah kau. Kau dulu Ya. kau bah. Enggak, jin nak tahu nak kadang saya kau nak tahu nak. You lah gaek ndak tahu pasal balimau ikut. kenapa balimau Kau kau nak Dia nampak dah menjual bunga-bunga kau. Lagi bunga tu ceknya lagi siapa? Kau imawah mana tu beli mak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah. Sebab betul. Kau ustaz apa beli mau lu tu? Oh, Ustaz. Ini Ustaz. Tanya saya pun. Alhamdulillah. Apa cara Pak? Mau ustaz nak dah kau. Pulang surau. Oh. Duduk lah biar buya wak ustaz. Berbuya. Jadi tak Sarah. Ya, ustaz lah. Buya ustaz lah. Dua nak kalau lebih kau bilang ustaz lain. Kau buya saya ustaz. Ustaz lah ustaz. Soalnya ustaz kau ustaz kau buya. Ustaz dia pakai buya kau dia dah. Ini mudah macam. Ada itu kini ni kita ada Ustaz. Ustaz. Aku itu Ustaz. Dia kan Kau makan. besok ke bulan puasa. Kau makan lah. Hah? Kau makan. Tang kamu yang digawi makan dah. Kau itu aku bulan puasa. Oh jadi nak sambung jauh jadi sambung. Janganlah dia dua je kita Tidak. Sambung kambing. Sambung kambing. Enggak, Iko ada orang Kamalangan. Tidak akan pergi beli mau ustaz. Kau Ada terang tak. nyok apa balik mau. Bakumpul si kau rencana besok kau paing. Kau pailo kau nyombok kau. Kau pailo kau nyombok Kau apa kau? PP azan. Produksi. Oh, baru. siapa PP azan tadi? Besok kau mati lah yang membuat produksi ya mah. Kau mati besok lah. Aku nyombok ai mawai apa beli mau. Kan padusi tu yang nyoboknya. Inyo membawa pacarnya cewek Enggak ada banyak aku tahu lah kau menakan. Aku iyo ai kau orang buat beli mau ustaz. Kau imawa nak. Tiko cik lah. Kan ada tulisannya kau yang mama. Iyo ai mawa kau ai. Aku. Iko memang dipakai juga Pak. Ya. Manjalang menyambut bulan puasa. Tapi nak pergi beli mau dah. Ya. Untuk pergi kuburan. Tu lah, pergi ziarah. Ikut ustaz, cucuk ustaz boleh mau ustaz boleh mau. Aku juga. Ustaz balik ustaz. Ini boleh mau ku si Iko ustaz lah. Iko musimnya gini ustaz. Amat berdua ya. Berdua lah jadi loh. Lah janji lah. Iya, di kami. Berarti adang saya tak. Ustaz besok jadi yang bawa cewek. Balik mau ku lah seru mah ustaz. Ustaz nak mencuba loh. Balik nama. Mantap ustaz. Mandi berdua-dua. Berdua. Berarti lah pasti bawa cewek esok dah. Oh iyalah. Berdua mandi dah. Iya. Dia mau ku buat di Jabarawak mulai wak. Dapat ada tikung di bawah tu dia tu enggak lengang di situ siap. Dah, itu Pak. Nah itu dah. Kau bungkai lu. Simpan lu. Kau nak dapat tu Nak limau. bungkai saya, bungkai Nak buat beli mau. Habis kau lu. Simpan tu lu. Nyok kalau mengajar sesuatu tu Pak Encak cari tahu dulu. Ya. Ya kan? Ya. Kau Encak. Mau kasih yo ustaz kau simpan kau untuk besok dia tak basi tu. Jadi Pak pergi beli mau. Iya. Pak pergi beli mau lah. Ya. Rencana kami Pak beli mau lah. Kami semua sama ya. Sama. Pak beli mau. Bawa cewek sadar. Kami bawa cewek cak. Ya, ambil cewek. Astagfirullah. Jadi tujuan Pak pergi beli mau mangga. Dia nyampe dalam poso mah. Tapi bercewek deh. Ya, Dia Pak. mas mana?
Yo sambil beli. Sambil menang baik. Abah dia. Oh, orang balimau. Kami bawa cewek. Apa besok apa so? Gini Besok, berdoso. besok, Nak kalau gini berdoso. Nak doso dapat tau. Malu rasus tak kan nama abah mah. Jadi cewek awak Ustaz. Iwa cewek awak mah. Cewek awak ndak cewek amai awak bawa dah. Ya. Kalau cewek awaknya ceweknya. Ni cewek aku ceweknya lah. Kalau ceweknya dia bawa mungkin Ya. Cewek wak itulah nikah. Lu lai. Oh jalan. Lah, ni Pak Balimau tu kan gunanya untuk mensucikan diri. Iya. Nak pergi mandi-mandi tu Pak. Balimau malangkit puasa tu membaraskan hati, Ya. membaraskan fisik. Tu. Yo. Apa tadi ni tolong? Ya. Oh, enggak badan awak kau reparasian. Badan awak dibarasian, hati awak pun dibarasian. Mama kisah ke dalam. Makonyo Pak sabalun Ramadan tu 2 bulan Sakban. Di bulan Sakban tu awak emang Pak banyak latihan. Latihan apa tu? Latihan puasa awak lu. Latihan buat puasa. Kau latihan drum band. Dosa. Enggak. Lu latihan Kan puasa. tak mungkin Pak main drum band malam Latihan puasa. Latihan puasa. Latihan puasa kau buat acara memang banyak puasa sunnah sama tekan Nabi dulu mau Di dalam bulan puasa tau. Ndak di luar sebelum bulan puasa nama latihan mah. Kini kan ada berapa hari leko ah. Atau puasa kan bisa kau. Boleh kan. Nah ni yang puasa sunnah tahu tamu kalau ada pak-pak kenapa tinggal-tinggal puasa tahun petang. Ambo dalam Ya. Ambo sebelum bulan puasa kau lah bulan puasa kan ketiba kau Ustaz. Petang ambo lah puasa seminggu. Nak kau makan lah. Banyak Pak. Nak piti di nasi. Sat, ikut makan aja. Di balik aja. Kau balik tanah ada mah. Seminggu nak makan. Janganlah Pak tu lah. Kayak tu lah. Dia puasa tu nak Nak makan. Nak makan tu doh. Nak makan nak minum tu nak puasa repaknya dunia di sinan. Nak mau makan. Kalau tak kami kau ka lagi kat mengerti yo. Iya. Tanya apa aku? Yo ada rencana ke boleh mau. Dia siapa itu buat apa? Ya. Di siapa beli mau? Yo cewek. Pak. Awak ke puasa Ustaz? Iya. Awak pergi beli mau. Ya. Dia bawa cewek. Ya. Leisah yo pasuan. Lain. Mana Pak bagi kira? Dia tak sah. Mengapa? Apa tu? Tak sah. Leisah. Pak. Aku tengok tu. Ada orang Lain tu Pak Besar Nasa. Tu bapak yo cewek. Ada Ini majak. Pak. Ada orang dunia aku tu ni kau Pak. Inyo nak tahu nyo karaja salah. Ya. Ada kemungkinan dimaafkan, diampuni karena nyo nak tahu. Ya. Kau Pak lah tahu. Pak. Kira-kira Pak diampuni ni Tuhan tindak. Cuba Awak nak tahu? Cuba Ustaz tanya. Seandainya beko tampik balik mau tu tibur sinan mengapa berdua nyo mandi tu? Cuba Ustaz tanya. Tak. Tu dah tahu. Apa dah tahu jawapan nak. Ya. Enggak cuba dia tanya. Kami berbeza loh kau Mbak. Cuba tanya. Jadi Pak, kalau kebiasaan Pak pergi balik mau tu, mengapa sinan? Pergi mandi-mandi. Mandi, Membersihkan Dia diri. bersucikan diri. Mencucian diri. Cik tampik. Ya. Nak ada pembatih dah. Oh, ada orang bersih kaki. Ada batih. Ya. Ada batik. Pahi Ada berdua. apa batihan? Ada siang raya. Pahi berdua. Mandi bisa kan? Pahi berdua. Mandi bisa. Bakal nak rumah Pak saya Pak mandi. Beda. Kau kan sambil jalan-jalan. Ya. Macam cari pemandang. Menambah spirit. Ya. Bakal nak bakal petang mandi biasa nak pergi pemandangan Pak. Kan bisa Pak mandi rumah. Dah menjadi kebiasaan di Minang. Ya betul. Itu orang ke pasar mandi ke tempat gunung Nabu. Jadi Pak, kalau kebiasaan. jawab pada dulu. Nyo kebiasaan ni Minang tu nak salah dah. Manjalang mintuo, pi balimau, pi balamang tu nak salah dah Pak. Ya. Tu nak sawana. Nah salah niat pai balik mau kuah. Sebenarnya dia cek. Apa dia Pak pi balimau tadi ni Pak pi balimau pi Yang mandi. ajo aku pasar besok hari bulan Ramadan bersihkan diri. Pakai cewek. Ya. Pakai cewek kan? Tak ada Sengaja aku pai balik mau bawa cewek tu. Sengaja aku membersihkan hati. Pak, kalau pi marasan nanti, jangan Pak kumah je pi buat cewek tu nak pi kumah ti Pak dia tu. Itu banyak menurut orang. Nak payah Pak urang. Kalau manasihati bagi tahu orang nak tahu Pak urangnya. Yang payah tu orang yang tahu dinasihati payah. Nyo balik gaji ada balik. Bagi kira dia Pak tu. Kini ancak adik kau Pak menyerah lah Pak lain jangan Pak jawab. Ayo tak. Awak tahu tapi kerajaan berdosa kan Ustaz. Tak. Awak tahu dia kerajaan juga.
Tak rujuk ke dah. Menyerah cara lain. Ya, Ya. ini Dia nak kena jodoh ini itu. jangan ya Pak ya. Ah. Menjelang bulan Ramadan tuh. Ada Ya. bulan Sa'ban. Ya. Kau ikut sana aku ah. Ya. Bulan Sa'ban. Mangga di bulan Sa'ban tuh. Pertama mana latihan puasa banyak-banyak. Ya. Kau di kajian Nabi dulu kau. Puasa kau bani namun puasa nak makan tu dah puasa namun pada tu dapat apa tadi. Ini dah makan balik-balik tak ada. Ni beli nasi nak dah. Tak pasal. Kalau ada pak keadaan model tu boleh aja buat puasa tapi pasang niat sebelum subuh. Ya. Dari Dia luar mau tunjuk ni ya. Asyik ngajak aku seminggu tak makan-makan. Tak lama dah. Tak lama dah. Tak lama dah ni puasa kau dah turun mainnya Pak. Ni dari azan subuh sampai maghrib. Tujuh Dia mana? seminggu nak makan Ustaz. Seminggu pak nak makan nak puasa. Ajak langsung saya niat sengaja aku puasa seminggu. Tak makan berarti nak doa itu niat. Sebab itu. Sebab Orang kau awak minum. Kalau model tu Pak bani puasa nak kat Tuhan mana terima tu dah. Pak lecet dah terima puasa. Enggak. Bini model kau Pak kalau kapal puasa je dek beli nak do, beli bareh do, beli FPT balik bareh do. Beli jo. Tapi cara tetap model tu kapal puasa biasa. Dari menahan dari subuh sampai maghrib. Selama aku start awak dek turun rumah pagi tu rasuk saku. Kapai keluar. Itu Apa jago pagi tu jam berapa? jam 9. Jam 9. Ya, itu awak pasang sini kan. Si takut nak dah jawab beli nasi kau dia lah puasa sila. Habis kau pas maghrib dia makan Awak Pak. puasa. Lalik pas maghrib dia makan. Makan Pas maghrib makan. Makan ya peti. Pas solat subuh ke apa tadi? Ya terkalok. Solat subuh dia Dah lewat dah cuma nak kapan solat subuh nak lewat berarti lain. Tidak. Enggak lewat terkalok. Terkalok. Jam 9. Ya. Puasa sunnah Pak lain. Ya. Solat subuh kalau solat subuh wajib tu sunnah. Wajib. Puasa tadi? Wajib. Enggak, puasa sunnah. Sunat ya. So, Bayang subuh tak wajib. Nyuka rajon na sunnah tinggal na wajib. Ya. Kira-kira nan pokok tinggal nan cabang lain Tapi- Dia lenyo sebalik dua leh. Tapi kan ada cik awak kalau join tu start. Pak, nyo amal tu Pak. Ya. Lah kecil tu pembuka amal tu solat dulu. Banyak nak karajo Pak dan lain-lain tu. Kok solat indak nak ada panangkai panungke ero. Jadi Nyo solat ko ibarat emang Pak ko baret tong Pak dari angko 1 sak jong konol. Ya. Solat tu angko 1. Dan lain-lain tu konon puasa dan masyarakat tu 0000. Jadi kalau Pak Karajon solat Pak tambah 0000 kan banyak berjuta-juta bermiliar-miliar triliunan Lain kami kau lain kau nak ngerti kau. Enggak kau kan dia terang apa deh. Nah, Apa kaya apa? Salat yang penting mana? tu kan lain. Salat kau tiang kamu. Tu. Jadi kalau nak solat Pak, bahasa berpuasa sunnah lain, sedekah lain, kau segala macam lain. Tu 0000 hanya. awak sedekah kat kurang Ustaz. Sedekah. Baik, Senyum kan bisa. Senyum lah ya. Senyum tu Senyum sebagai tu sedekah juga, Ustaz. Iya, bagian sedekah. Nah, kalau Bapak lihat tadi lu. Jadi pada bulan Sa'ban kau Pak, selain balimau kan latihan puasa tadi. Ya. Kedua memang balimau tu boleh mempersiapkan diri awak laya batin kau orang kau puasa. Tidak dibodoh limau dah nak. Tidak dibodoh mengomawa kau segala macam dah. Bunuh limau dia kan dulu kau. Dek sabun nado. Jadi memperbarasi diri awak kau daki-daki, kau gata-gata badan, tangga Beli mau kau. Di rumah saya beli limau basah. Boleh. Di balik limau di besar. Limau ada untuk. Kita beli limau saya apa dua lah mesti orang rumah. Cakap dua je bini. Dua orang rumah. Dia ini kan? Ya. Boleh. Adang Pak Kaen mai kalau tahu tadi ba keadaan menjelang puasa kini kalau nyata arang deh Ustaz tadi. Iko banyak puasa sunnah di bulan Sa'ban latihan Tu ada cele doa Pak dengan cak mana. Pangka doa Allahumma barik lana. Apa sambung Pak? Allahumma barik lana. Apa sambung Hah? Apa sambung lain? Dah nanti lupa dah. Terima. Razak tanah. Salah. Tu salah waktu Pak tu. Allahumma barik lana. Pi Rajab. Kalau di bulan Rajab. Ya. Kalau kini kan mulai Sa'ban kau. Allahumma barik lana. Fi Sa'ban. Wa balikna Ramadan. Artilah deh. Ya. Ya Allah berikanlah kami keberkahan di bulan Sa'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Karena lu tantu lu pede-pede lepas sampailah ke Ramadan, Ramadan besok pagi. Kan lu tahu besok pagi lain. Mati wak kau. Nak buat cek dah lah. Jangan dulu Pak Bisa kemari. jadi. Bisa dia jadi. Yo, jangan dulu kasih kong. Oh itu. Nah, kedua, kalau tadi si awak kan menjalamin tua malam-malam itu
maaf-maafan. Bar saya barasi wak. Nyo sudah wak mandi barasian daki-daki wak. Barasian daki hati wak lai. Mambarasian daki hati wak tu ilangan dangki, ilang ngiri. Kok ada salah-salah paham tak maafan. You minim minta maaf ya, Pak. Oh iyalah. Siapa dulu awak lo kau bini lo. Oh kau nak ada salah di siang ke dulu tu dah. Siang ke dulu nak barang masalah bini. Nan lebih dulu tu mungkin tu lebih bau gadang palo mungkin bunga. Nyo lebih bersih hati ya, mohnya mengalah. Ada lo ke Ustaz. Hari besok bulan pasu maaf jawab. You kepet dengan Ustaz. Siapa tahu? You kawan kau. Aduh. Kalau nyo kepet dengan anak tu. Kau ambil setengah ni. Kalau yang kipeh ni apa ya selai, dia minta maaf ya dia bersuka puasa. Lah tu. Kalau pak lah minta maaf, orang tu nak maafan, tu nak usah pak lah dah. Tu sanya di Tuhan itu nya. Nan jale dapat lah sudah tu. Hutang pak tak bayar tu. Nak palu lah pada beko di kipeh tangan pak tu kipeh lah palu nak mungkin dah. Lah mengerti lo tu mah. Jadi kok ni nan tadi tu yo batal tadi ya madang. Tadi lah. Ni sorang-sorang so di rumah lah. Suruh lah bawa tu simpan dalam kulkas. Bila rencana adang kamati je pakai keluar tu. Jangan pakai kalau. Awak semakai tu. Yo nanti tu lo orang baju boleh pak. Tak awak nasi gini-gini kau. Yo dulu mai pakai itu. Dia mati kan? Dia bola. Masih itu kalau siap di antara awak kau jangan dulu pakai kau. Ya. Kalau apa dulu? Apa kau dulu? Apa pakai itu? Nak pakai awaknya. Dang. Balik 5 tahun lagi mati aja. Nan jale asal pasti katibu ke sini. Tugas awak sama-sama mempersiapkan. Termasuk gini kok. Untung-untung di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan besok sampai waktu berasi asalah. Kok kamati, kok tujuh Tuhan kok ada walai. Kasih banyak Pak Ustaz dah. Kau dapat kemari yo sekali 3 hari. Jadi kami ada yo butuh pencerahan. Kami ko agak kurang-kurang awam, nemu awam. Yo. Kamari yo lah Ustaz kami agak sekali 3 hari. Insyaallah. Ya kan kalau Pulau Surau kan kamari lalu tadi Bapak. Oh, lain. Kau ada di masjid di buku tu Ustaz. Ya. Masalah masjid ya masalah. Nah itu dah Pak lebih afdol lo kan sama-sama mengundang lo Pak. Apa kalau dulu pengajian yang masjid datang lo Pak. Kami datang. Bertambah ya kalau ada ilmu awak Ustaz dah. Ya betul. Nah, Dia tu lah. itu dah Pak. Kalah. Mau kasih banyak Ustaz dah. Mau Sama Pak mau lewatin Pak. Sama Pak mau lewatin Pak. minta maaf lah. Mau lewatin Pak. Ya, macam-macam. Baru kau poso. Hari bulan pasu. Tak jadi balik awak tu. Tak jadi tak pasu kan. Bukan nak jadi balimau. Balimau tetap jadi di rumah masing-masing. Di rumah. Apakah pakai limau itu? Tu baca orang nak telefon tadi baca dah. Dia undur dah lain. Cicik saja WA-nya. Topai lain. Lah. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Lah terangah tobat lagi cik Ustaz. Ya. Tobat lagi cik Ustaz tu. Dia banyak tu orang. Dia mati jauh mawak mati. Tobat lagi banyak ampun tak dosa. Kamu puasa. Tadi tu cak. Itu dah. Sipil lah. Sipil Ustaz. Allah ilah. Tapi kau tobat. Ada ngaji Ustaz deh. Sebelum tobat cari ko lu. Dan itu kau tobat dia Dia nyo tobat aku diam. Cari ko lu baru tobat. dan tobat lah tobat. Ikut kau gambar. You nak Aku pergi kamar gambar. polisi. Menambah separate. Tua. Penambah spirit. Bagadang lagi gadang. Allah cek lah. Alah tobat lah. Tobat lah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim.